kata buka senang, kita kena buktikan sahabat. Kena buktikan senang buka katanya, kata Syarul. Ini lah bang, buktinya senang bang. Dah settle lah bang. Dah kena settle je bang. Alhamdulillah lah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Syarul Channel 88 Carry. Alhamdulillah sahabat. Lagi pada pagi hari ini kita akan tengok hasil jaring buka ketam sahabat. Saya pasang hari ni juga angkat. Bukan pasang hari ni lah, semalam saya pasang. Hari ni saya akan angkat lah buka saya. Tak tahu lah hasilnya macam mana. Rasanya padu sahabat. Macam biasa pot apa ni, jerlus. Pot jerlus, tak ada lah. Dulu sini dia sedut pasir, tapi sekarang sedut pasir tu dia dah pindah ke sebelah sana sahabat. Pindah ke sebelah sana. Jadi yang ada sekarang hanya bekas. Bekas pun bahaya sahabat. Okeylah, jom kita teruskan dengan melihat hasil. Tak tahulah ada ke tak ada. Kita serahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada rezekinya untuk saya pada pagi hari ini. Okey, alright, jom. Ini kalau kita lihat cuaca pada hari ini syukur alhamdulillah redup. Tadi dia ribut, sekarang ni itulah, dia dah sampai sana dah. Pancaran cahaya matahari dah keluar dah. Alhamdulillah hari ni tak hujan. Semasa saya buat video pada minggu yang lepas memang hujan. Saya tak boleh buat video pada hujan lebat. Hujan lebat sangat, dengar anginnya dengan apa. Saya buat video pun tak dengar lah mungkin. Sebab tu saya buat video kerang tu sahabat. Okey, kita dah nak sampai dah. Terima kasih lah kepada yang baru sampai. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang telah lama support Syarul Channel 88 Carry. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana terus support. Saya akan cuba perbaikilah dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda kita support Syarul Channel 88 Carry. Allah, adik apa ni? Tunggulah adik. Tunggu. Kan? Tunggu kan? Tunggu lagi. Aduh, ada tunggu di sini. Semalam dia tak surut sahabat. Tak surut, air paras-paras perut lah. Paras-paras perut ni menghampiri papar dada. Malam tadi pun tak surut. Pagi ni dia surut. Dia terbalik sahabat. Dia pagi dia surut, malam dia tak surut. Kebiasaannya malam dia suruh habis. Dia kadang-kadang malam dia suruh habis, pagi dia tak suruh habis. Itulah perbezaan dia. Sebenarnya saya nak review buka baru ni sahabat. Nak review buka baru ni. Buka baru ni panjang sahabat. Satu tas sampai sana. Jauh juga. Kira 100
100 meter ada lah, lebih kurang. Pukat baru ni, pukat Thailand. Kalau sahabat nak nak beli ni boleh lah. Tengok dekat Shopee sahabat. Pukat 4 inci, tansi 0 berapa? 033 ke macam tu lah. 030 lebih kurang macam tu. Ini pukat dia. Memang panjang lah. Panjang. Saya nak ikat pun lama sahabat. Nak ikat pukat ni lama. Saya buat 17. Oh, ada ketang seekor. Alamak, tak padu lah. Saya tak padu lah. Padu tu kosong. Air baru. Air baru sahabat. Aduh. Lagipun tak dapat lagi. Sebenarnya kita punya pot kat sana sahabat, tapi tak dapat. Sebab saya pasang semalam. Apa ni? Dalam sangat. Aduh, ikan ni. Air tak ada. Gila ni. Ini main gila ni. Tak ada langsung. Tak sama dengan apa yang saya harapkan. Dengan apa yang saya harapkan tak sama sahabat. Ada kedai baru. Bukan ni, kalau beli, saya dah pakai dah beberapa kali tu hari. Dia senang nak buka sahabat. Senang nak buka. Dia tak macam besi-besi yang saya buka tu payah sampai kena putus kan. Tapi pukat baru ni yang saya buat ni, dia susah nak apa lah. Kita nak senang, mudah kita nak apa ni, nampak tak? Senang kita nak buat kerja. Dia cepat sangkut. Yang penting dia kita senang nak buat kerja. Ni ketanya memang tak ada ke apa ni? Kena ke atas tu tahan. Mana ikannya? Oh, daun baru lah. Dekat jugalah daun baru. Walaupun saya ikat 17 tak tinggi sahabat. Dia 19 ke 20 tinggi. Saya buat tak tinggi sebab apa? Sebab jari ni lembut sangat. Dia lembut. Jadi apa ni? Jari tu cepat sangkut. Dia yang penting atas bawah dia kena kasar lah, dia punya tali. Tali kasar insyaAllah lah. Ketam ada juga tapi tak banyak. Dia tak sepadu-padu yang kita sangka. Air ubur-ubur lah sahabat. Ni ubur-ubur. Tadi saya nampak kat atas tu ada ubur-ubur. Apa tu? Oh, sebelah sini rasak. Tampak tu ubur-ubur. Alamak, mantap padu. Besar sebelah. Ini kalau kerja dengan budak ni bang. Dah buka. Lepas ikan ni. Itu busuk. Ini tak boleh. Dia kena dekat mama cari kerang. Mama cari kerang. Ada apa? Memang lah. Kalau kata buka senang, kita kena buktikan sahabat. Kena buktikan senang buka katanya, kata Syarul. Ini lah bang, buktinya. Senang bang. Dah settle dah bang. Takut kena cepit je bang. Nampak? Alhamdulillah lah. Memang recommended. Tepi. Sampai sebelah mana? Ada 2-3 ubur-ubur tadi saya nampak kat darat. Aduh, baik. Aduh, sakit hati macam ni sahabat. Sakitnya hati
Mana ni? Sebelah mana tu? Ini jari 4 inci Pokok 4 inci 033 ke 035, saya dah lupa lah. Saya ni cepat pelupa. Mantap padu. Yang power nanti sebelah sana sahabat. Ikan saya ambil sahabat, ada order. Kawan nak ikan pula. Nak ikan. Dah mantap padu lah. Dia dah kena awal. Air baru pasang dia dah kena habis. 4 jam 5 jam dah mati. Besar ikan ni. Nanti apa tu? Tahu baru. Tahu baru. Tahu baru tu. Ini orang tahu masuk. Petang ada tapi jarang. Air baru lagi sahabat. Kat sini kalau air dia baru lagi, dia memang jarang ketam dia. Dia tunggu air besar sikit lah. Tahu baru. Baru ada barang. Tahu baru. Tahu baru. Saya tak pakai cutter lah sekarang. Cik. Dah tak pakai cutter lah sekarang. Tahu baru. Nampak bubu lagi. Baru. Bubu kena datang. Buka lah. Itu dah baru tu. Dah habis. Boleh lagi. Kalau merah dia boleh lagi sebab dia kena gigit dengan ketam. Besar. Mantap lah. Mantap abang. Besar bang. Mantap. Allah. Hai. Dia rapuh. Rapuh. Ini siapa? Rapuh. Sedap dimakan dengan begitu saja. Mantap. Aduh, lapaknya. Kat mana ni? Sebelah sini semua. Tolong. Memang senang buka bang. Buka baru ni memang recommended. Dia senang buka. Kita pun tak payah apa ni. Ketam pun mantap padu, besar-besar kan. Dulu saya pakai 3 inci setengah. Sekarang saya pakai 4 inci. Kita cari besar kan. Nampak? Murah. Murah sangat abang. Memang sangat murah punya kerjanya pun. Okey, dah habis dah. Pukat biru dah habis. Ini pukat baru juga. Ini apa ni? Pukat lintang. Dia mata lintang Mata dia lintang. Ini ikan ni nanti dulu baru saya buka nanti dulu. Ikan ni memang padu sahabat. Pukat ni memang padu. Nampaknya mungkin lah kena buat 19 lah. Lagi dia labur sikit. Dia apa macam cara pun hasil dia padu lah. Iyo. Saya tarik dia lepas, saya tarik dia lepas Ya Allah, jatuh tu. Kau dah lepas nak gigit pula. Air baru ketam kurang. Mak dah tu.
Inilah hasil padu ni. Ni dah buka ni memang hasil padu. Dia dekat 3,5 inch juga. Semalam pasang-pasang mudah kena lah ikan ni. Lepas tu saya ambil mana yang saya nak. Ui, udah. Semalam pun ada udang ni kat sini satu. Udang harimau. Besar tu. Besar betul. Saya nak tangkap tak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu hari ni tak mengajar ke tu? Besar. Besar ikan. Kurang ke laju ni? Kurang. Sebelah sana kurang sebab air baru. Air baru lagi kurang lah. Kurang? Ini banyak, kat sini banyak. InsyaAllah. Air baru jalan. Besar. Jangan. Ayo ke sebelah saja. Aduh sayang. Rasa nanti baru buka lah. Saya buat video dulu mana yang saya nak kan. Kemeriahan terasa ke? Satu tas dah habis. Apa tu? Ketam lah. Ketam ikan ketam. Ada bobo juga tu. Bobo ke ikan? Jangan dekat. Tengoklah bobo. Ya. Bobo merah ni gatal ni. Hello. Apa ni? Sebelah lagi. Nasib baik. Nasib baik pakai glove lah. Banyak ke sebelah lah. Jangan. Jangan tu RM8 tu. Allah. Okay, alright, jom. Saya kena pergi ke depan dulu sahabat. Besar ke? Besar ke tu? Besar. Alhamdulillah besar. Dia hanya macam tu je. Mampu lah. Besar ke? Besar. Datuk besar. Itulah. Jangan. Sebelah mang celau. Dua. Mana ada. Benda ada. Mayung ada lah. Kat besar kecil pun kena Alhamdulillah ada. Tak padu tapi ada lah.
Nak cepat-cepat juga Apa? Ada sedar air. Kapal air. Sedar air. Betul lah. Air. Baru lekuk. Oi, ada ikan. Kerbau. Ini yang punca dia. Punca dia yang kita akan putuskan. Tak sampai tu. Kena atas lagi. Betul lah. Masih tak sampai lagi tempat dia. Patut kita ke atas lagi. Baru kita dapat tiun hasil padu. Ada. Besar jugalah. Boleh lah. Ini baru kata. Itu dia akan kena. Oi. Kenapa kaki dia? Pak, berat dah. Duduk. Pak. Dia nanya. Orang nak tegangkan dia. Sebelah sini. Dia macam mana pun 3 inci setengah kita kena potong. Dia besar sangat pun kena potong juga. Dia ke? Tepi. Basah ketam. Oh, jatuh. Ketam ni nak makan ikan besar ni ha. Ui. Dia tak ada. Nanti lepas macam mana? Lepas. Sebab dia baru kena. Satu tu boleh. No. Itu jangan nanti kena ketip. Tak takut? Takut tak? Takut kan? Sebab dia ketam besar. Oh, awak pegang tu. Oh, itu. Oh, dekat. Dekat apa? Dekat. Ya. Aduh, tengok dah. Okey ke tu? Saya tengah buka ini ketam besar ni. Macam ni baru mantap Rul. Lepas besar lepas satu ekor besar. Buka pun dah bolong. Yang terakhir, pembukaan yang terakhir. Macam mana bang masuk bang? Pening bang. Kena ambil ubat semalam tu, tapi dah habis. Pening saya kat sini. Dah. Ada udang. Pendek je. Uyu. Mana udang mana? Boleh buka. Ada di mana ada. Boleh buka. Ada ni tak sama macam semalam. Okeylah jom. Habis ah. Okey, saya nak buka dulu. Nanti kita akan tengok hasil. Oi, besarnya ketam. Mak dah tu.
Besar betul. Okey lah, jom. Kita akan jumpa nanti. Saya nak buka dulu segala ikan busuk tu. Nanti kita akan jumpa lagi, tengok hasil. Mantap padu. Okey lah sahabat. Ni pukat saya dah angkat dah sahabat. Dah angkat dah pukatnya. Nanti kita tengok hasil sahabat. Dan saya rasa akan buat satu lagi aktiviti untuk video yang akan datang. Sebabnya rugi masa sahabat, rugi masa. Sekarang masa dah pantas Kalau kita perasan, masa kita dah sangat-sangat laju. Itu tanda-tanda dia. Itulah, kiamat kecil dah sentiasa berlaku sekarang ni. Saya pun ada baca buku juga. Dulu ada baca buku juga. Masa saya memeluk agama Islam, tanda-tanda kiamat semua. Itulah, serba sedikit saya tahu juga. Alhamdulillah. Ini apa ni? Masa kita dah terlalu laju. Okey, kita teruskan sahabat. Nak tengok hasil dulu. Lepas tu saya nak buat lagi satu aktiviti, baru saya balik. Air dah sampai sini dah habis lah. Dia tak surut sangat. Jom kita lanjutkan. Mantap padu. Ada juga lah sahabat. Banyak juga ada. Yang ni ikan ni. Yang ikan sebelah banyak. Mana dia? Sebelah banyak. Mantap padu. Kalau Mau plastiknya pun nak koyak je mak. Dalam 50 lah dik. 50 ringgit katanya. 50 ringgit. dia bajet RM50. Dalam kilo dah yang ni. Dah hampir kilo dah, dah ngamai dah. Kilo dah. Kilo dah. 3 kilo dah dah. 3 kilo ada. Nanti balik timbang balik. Saya timbang. 50 je gitu. Ambil semualah RM50. Cincai ah. Pakailah sahabat ni. Bagi akak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya jual lah ya. Okey. Okey. Terima kasih banyak-banyak dapat rezeki. Saya pun alhamdulillah. Terus kat langit dah 200. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini akan dikira lamsam. Saya pun main bagi je lah. Timbang tak bawa. Mantap padu. Okeylah, jom.